Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Gaming Noah. Dan kali ni kita nak main game World War Polygon. Yay. Okay guys, siapa pernah main game siapa tahu kisah perang dunia? Tahu kan? Jadi kalau korang tahu, mari kita main perang dunia dalam bentuk game. Jom. Wow, dia ada tulis lagi dekat USA. Kita USA. Alah, aku tak nak USA. Uish, cantiknya grafik dia. Sematnya. Wah. Oh. Is it happening, Tyler? Yeah, man, I can't wait to be a real soldier. I hear that the training is really hell. Really hell. Who cares? Being a soldier is the best. Girls love you. The whole America love you. And frankly, there is hardly any working. Hope you are right, buddy. I hope you are right. Aku tak pandai lah cakap English ni. Kau tak boleh baca. Wush. Kita dah masuk dalam game ni. Pick up M1 rifle. Oh, ini jadi kita guna pisau zaman dulu lah. Wah, pisau zaman dulu. Oh, ini bentuk pisau zaman dulu. Okay, kita kena pergi sebelah sini. Switch to SMG. Wow. Oh, SMG ni pistol zaman dulu tapi yang rifle. Kalau zaman sekarang orang panggil rifle lah. Go to the next fight. Wih, best juga main game ni. Kita kena crouch. Waduh, kita dah sampai dah. Oh, kita kena cakap talk. Uish, apa dia buat kat kita? Kita kena buat push up. Alah, kita kena buat push up. Salah. Oh, kita kena stop dekat hijau lah. Ini okey. Yay! Kita dapat. Susahnya game ni. Tapi tak apalah. Kita mesti boleh. Climb over the obstacle. Kita kena panjat. Iya, mantap. Kita kena ambil bom. Ni dia. Kita kena tanam guys. Tanam. Okay, mantap. Take cover. Macam mana ni? Oh, macam ni. Okay. Wede, dia meletup. Best lah. Dia macam perang dunia betul. Tempat dia pun semat. Macam perang dunia. Aku suka main game ni. Kita kena baling. Wede. Uish, mantap. Wah, boom. Wow. Game ni best sangat. Dia macam bunker lah, apalah. Ni pula apa? Oh, ni sniper. Double tap to aim. Okay. Oh. Tak kena. Susah lah. Kalau berhati dia senang. Oh, aku faham. Kalau kita nak aim, ni kan macam ni kan. Kena tekan 2 kali. Faham. Susahnya. Ambil kau. Nampaknya kita kena sebagai sniper yang hebat dekat Call of Duty, kita kena selesaikan misi ni. Okay, mantap. Finish the training. Kita kena habiskan misi ni. Okay, jom. Nampaknya kita pergi kat sini pula. Tempat kena seksa aku rasa. Portal. No, someone. Uish. Hitler. Apakah? Hitler nak serang. Wish.
Kita kena doakan Europe selamat. Senang. Itulah lah ni. Aku tak nak baca lah. Korang baca je tau. Aku baca lain pula. France. Okay guys, dia cakap ni pasal France. Sebab Hitler tu, dia nak rampas France. Dan Euro nak tolong kot. Tapi, Hitler ni kuat. Agaknya, kita yang mana satu Warna kuning ke warna hijau? Okay, mantap guys. Masanya. Kita dah mission complete. Jom kita start misi kedua kita. Jun 6, 1944, Omaha Beach, Normandy, France. Kita dekat France guys. Mantap. Push, tengah perang ni guys. Apanya kita nak selamatkan France sebab Hitler nak serang. Jom. Oh, mana kita yang mana? Oh, kita kat sini. Okay, mantap. Skip. Sorry tak guys. Video pun dah 6 minit. Macam mana nak lawan ni? Oh, kita kena land on the beach. Wih, susahnya nak lawan. Tembak. Ya. Serang. Ya, mati. Tak ada mati dah. Aduh, sakitnya. Mati kau. Ya, perang. Ambil kau. Serang lagi. Mati. Mantap. Mana lagi? Aduh. Dia dari mana? Oh, ada 2 orang. Alamak, sakit. Ambil kau. Mak. Aduh. Find your commander. Mana commander kita? Oh, pick up bazooka. Oh, ini bazooka lu. Kita dah dapat bazooka. Bazooka. Tembak mana ya? Wah. On the right situ guys. Tak. Serang. Bom. Kita kena tanam ni. Okay guys, jom tolong kita tanam. Ya. Tak. Oh, sniper. Tush. Bingo. Dah meletup. Masuk cepat. Kita menang. Alamak. Okay guys. Best betul misi tadi. Nampak guys. Kita dapat hadiah. Jom kita buka. Wah. Apa benda ni? Thompson. Wow. Kita dapat banyak lagi. Okay guys. Oh, macam ni rupanya. Thompson. Okay. Upgrade. Kena upgrade. Ya. Wah, dah level 2 dah. Mantap lah. Reload dia laju mat. Okay, jom. Kita dah siap. Oh, kita kat sini. Jom. Auto equip. Go. Memang kau. Ya, iklan je. Bosan. Sorry dah guys kalau korang tengok iklan sikit. Jom kita mulakan misi kedua kita. Oh, aduh. Saya sambung yang tadi ni. Kat mana? Tembak. Ambil kau. Susah mak. Nampaknya lambat sangat. Kita dah masuk. Dah. Oh no.
Bom. Aduh. Cok. Wih, bom dah habis. Oh, kita yang hijau. Tu, ambil kau. Yes, mantap. Jom naik. Sakitnya. Kita dah naik dah. Kita dah sampai medan perang. Thanks for the time. Mana tank? Mana tank? Oh, ni Tyler. Kita kena protect dia. Jangan kacau. Oh, ini untuk tu. Tidak, jangan bunuh Tyler. Ambil kau. Mantap. Blood, bunker. Mana bunker dia? Ni kan? Sini. Mana bom? Kenapa ni? Yeay! Kita dah siap. Okay, kabun Cina je. Okay guys. Kita dapat lagi hadiah. Tengok. Wah, ni pisau kita. Okay, kita dapat apa? Wish, banyak pisau baru. Okay, mantap. Ini. Itulah. Okay, jom kita pergi ke sini. Wish. Mantap ni, legendary. Kita selalu dapat normal. Sekarang dapat legendary. Okay, lepas tu kita tengok apa lagi ada. Cuma kita tukar nama. Okay. Benda ni. Selalunya korang tengok aku juga yang tukar nama. Sekarang ni aku tunjuk kita tukar nama. Macam mana nak tukar nama? Kita nak second hand beri-beri. Apalah. Kita jadilah tukar. Sekarang ni kita nak tengok apa benda lagi boleh tukar. Apa ni? Panzer sekolah Papa. Oh, ini adalah dadah. Tidak. Apalah guys, jom kita bermain lagi. Satu misi. Auto. Sabar. Go. Sorry tau kalau korang kena tengok lagi iklan. Ish, tak suka. Apa guys? Kita akan mulakan misi ketiga kita pada video kali ni. Jom. Mantap. Going to the first bunker. Assalamualaikum. Boom. Ambil kau. Boom. Mana lagi korang? Hitler. Botak. Okey, mana dinamitnya? Tanam. Habis lah korang. Jom lari. Collect ambil. Aduh, tak guna. Benda ni. Yeay, kita dah bunuh dia. Ambil kau solat. Go to the artillery bunker. Mana artillery bunkernya? Oh, ni. Oh, ni tu tembak-tembak. Kita kena pergi kat belah sana. Jom masuk. Hai. Tak. Aduh, sakit. Kau siapa? Ambil kau. Tanam lagi. Kau rasa akan matilah. Kill enemy. Aduh. Nak block aku. Jom lari. Get to the safety. Cepat. Okay, tunduk. Cepat. Apa ni? Wah, meletup lah. Ya! Misi kita dah berjaya. Kabun Cina. Okay, iklan lagi. Tak apa guys. Yang penting kita dapat lagi hadiah. Tengok hadiah apa. Weh, bestnya. Okay guys, kita akan check dulu. Apa
Apalah. Kita main je lah. Kita tak boleh buang masa. Weh, kita dapat lagi lah. Wah. Ada bom baru. Ah. Okay guys, kita dapat bom baru ni. Nama dia Chocolate Coco. Tak apa. Paling penting kita kena main cepat. Okay. Ecto Aquifer. Go! Kita boleh. Wah, sorry iklan lagi tau. Aku nak cakap kita tak boleh buang masa. Hey, jom mulakan terus. Itu dia. Regroup your unit. Two. Jom. Ikut aku. Serang. Kena pergi mana? Oh, pergi sini lah. Lepas tu, kita kena cakap dengan dia. Get to the bunker cepat. Bunker kat mana, bau? Oh, sini. Cepat. Bunuh semua musuh yang ada. Bak, bom. Cepat, aduh. Ya. Mantap. Ya. Hello guys. Nazi bhai. Mantap oh. Aku nak cari Hitler. Search the second bunker. Kita maksudnya ni ada rancangan Nazi. Hitler akan mampus. Hitler, tunggu kau. Wah. Dia ni. Secret plans. Baik. Commander. Mana yang musuh? Ambil kau. Serang. Commander. Saya dapat. Nah. Okay, mantap. Kita berjaya. Yeay. Okay, kawan Shino Jutsu lagi lah. Kita akan guna kuasa Jujutsu Kaisen. Tak jadi pun, sabar. Bismillah. Bismillah. Okay guys. Nampaknya kita dah berjaya dapatkan kotak baru. Boom. Wah. Okay, kita dah siap level 4. Okay guys, dah 18 minit. Kalau macam tu, sampai situ je lah video kali ni. Yeay. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan tengok lagi dan komen game-game yang best untuk kita main lagi. Bye.